Ramai kerja nampak kaya, tapi akhirnya terjerat hutang. Semua nampak mewah, tapi tenangnya tak ada. Jangan lupa follow dan save diri ini untuk rujukan akan datang. Hari ini, tekanan sosial datang bukan dari kawan pejabat, tapi dari media sosial. Kita nampak orang lain pakai kereta baru, pergi bercuti luar negara, beli iPhone baru, terus rasa kita kena ada. Masalahnya, kita ukur kemampuan diri dengan kantun orang lain. Sedangkan rezeki dan perjalanan hidup kita semua berbeza. Ramai sanggup berhutang semata-mata nak nampak bergaya, tapi bila hujung bulan datang, baru rasa sesak nafas. Sebenarnya, tak salah nak nikmati hidup. Yang salah kita korban kewangan demi pandangan orang lain. Orang yang betul-betul kaya bukan yang nampak mewah, tapi yang tahu urus duit dengan bijak. Daripada beli benda yang susut nilai, lebih baik beli aset yang naik nilai. Contohnya emas. Emas tak bagi kita gaya hidup mewah, tapi bagi kita ketenangan keuangan. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Jadi, jangan kejar nak nampak kaya. Kejar untuk jadi stabil. Kawal gaya hidup. Jangan biar gaya hidup kawal kita. Sederhana hari ini, insya-Allah tenang di masa depan nanti. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebanyak mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.